Nak tanya, waktu yang afdal solat duha ni daripada pukul berapa ke pukul berapa? Sebab ada saya terdengar berbunyi kata dalam pukul 10 tu makruh untuk melakukan solat. Saya minta penjelasan daripada Ustaz. Itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tuan kata soalan daripada Nurul. Tempoh ataupun jaga masa yang sesuai. Ustaz, silakan. Solat duha sebenarnya masanya cukup panjang. Kita ambil selepas daripada terbit matahari. Makna diukur, dia kata segalah. Kalau orang Arab kata setombak. Sekadar tombak rumuh. Ambillah selepas terbit matahari 15 minit. Kita buat sunat isyraq. Sunat isyraq dalam 10-15 minit berlalu. Maka kita mulakan waktu dia dengan sunat duha. Dan sunat duha ni sampai sebelum zawal. Dia tidak ada waktu makruh. Tidak dikatakan pukul 10 ke 11 ke makruh, tu tak ada. Dia waktu duha ni waktu yang agak panjang. Daripada selepas kita kata setengah jam lah tadi. Daripada matahari terbit. Sampai sebelum matahari berada di tengah dan tergelincir. Maka waktu tu duha boleh kita lakukan. Jadi bila-bila masa, mungkin pukul 9, mungkin pukul 10, mungkin pukul 11, mungkin pukul 12, masih boleh kita melakukan solat sunat duha. Dia tidak ada makruh. Cuma kita macam mana saya ingatkan tadi, jangan kita jadikan sebab solat sunat ini kerja-kerja kita tergendala ataupun tertunda. Itu yang kita kena jaga. Maknanya kerja itu satu tanggungjawab, satu peranan kita. Jangan kita orang kata curi tulang. Kita tak nak buat kerja, kita pergi solat. Kita terlampau. Tak, kerja itu tanggungjawab. Ini rezeki yang halal. Mana nak datang rezeki yang halal kalau kita tidak fokuskan dengan tanggungjawab kita, kerja kita. Buat apa yang disuruh. Tetapi jangan sampai kita tak dapat melakukan ibadat. Kerana ada ruang masa. Memang masa orang keluar pergi tandas, pergi makan, pergi minum. Macam mana saya kata, pergi merokok pun ada juga. Jadi apa salahnya kalau kita gunakan masa itu untuk kita solat sunat duha. Ya, saya